محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم وشرفهم به حتى إن كل نبي تمنى أن يكون منهم، فأعطاهم الله أمنياتهم إذ صلى بهم إماما ليلة الإسراء في بيت المقدس تشريفا له وتكريما له. والصلاة والسلام على رحمة الله الكبرى ومنته العظمى وسلسبيله الدائم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada majlis yang mulia ini dapat kita bersama-sama menyambut meraih keputeraan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kasih kita kepadanya, tanda cinta, tanda ta'zim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang paling penting sekali ialah semoga dengan kehadiran kita, dengan kerakyatan kita, dengan kita raikan bersama ini, kita dapat menunjukkan rupa tasdik kita, membenarkan tentang kerasulan yang ada, yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas baginda. Dan yang paling utama sekali majlis kita ini ialah untuk mendekatkan ummah dalam bentuk pengetahuan, untuk menambahkan lagi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mencintai akan sunnah-sunnah baginda dan mengamalkan ajarannya dan merasa kasih terhadapnya. Moga-moga majlis yang akan kita hayati bersama ini setapak ke depan untuk kita mengenali akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekadar yang kita boleh dalam keadaan umat akhir zaman yang dibangkit dengan dalam keadaan yang serba-serbi kekurangan. Dan insya-Allah ceramah hamba nanti yang akan sertai dengan gambar-gambar di visual untuk tatapan kita bersama, dan kita akan dengar di samping tu kita akan dengar lagu-lagu qasidah dan nasyid-nasyid yang hamba iringi dengan pesan-pesan Rasulullah supaya dapat kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lebih dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan seorang Nabi yang Allah Ta'ala utus bukan untuk kita saja, untuk seluruh alam sendiri. Semua alam terhutai budi dengan baginda. Sebab itulah kelahiran baginda bukan kita orang Islam saja yang gembira, seluruh alam gembira kecuali jin dan syaitan yang asi, orang Yahudi dan Nasara yang sentiasa iri hati dengan baginda. Lain daripada ni, semua gembira. Ikan gembira, pokok kayu gembira, binatang gembira, udara gembira, semua gembira. Kerana kelahiran Rasulullah adalah hadiah Allah kepada alam, untuk Allah Ta'ala merahmati alam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak aku utuskan engkau ya Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Bukan sekalian insan, sekalian alam. Sebut kata alam ni masuk belaka lah.
alam bumi dengan isinya, alam udara dengan keadaannya, alam langit dengan penghuni, semua mendapat rahmat. Sebab itulah kelahiran hari lahir baginda digembira'i. Kerana inilah ada satu kaum dalam mazhab Maliki memakruhkan kita berpuasa pada hari lahir Nabi. Kerana hari lahir Nabi ni hari yang sepatutnya kita gembira. Lalu mereka hubungkan hari lahir Nabi dengan hari raya. Disuruh kita bergembira. Tengok bagaimana awal itu sendiri. Bagaimana awal itu sendiri. Cuba kita tengok. Awal ni tak ada siapa boleh kawal dia. Bagaimana dia membentuk satu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal, kalau setara awal tu kasih Nabi tu, siapa membentuk huruf baginda lekat langit, malu kita manusia tidak cuba meletak nama Nabi di bibir untuk kita selawat. Amat malu kita manusia tak cuba meletakkan Nabi dan kasih Nabi di dalam hati. Bukan ni saja. Tengok. Bagaimana kita tengok awal tu sendiri membentuk nama Nabi kita. Yang ini yang kedua, hak tadi hak lain. Ni yang kedua, membentuk nama. Kau tak nampak ke? Membentuk nama Muhammad. Dan tengok lalu diterangkan di luar daripada bulatan itu. Apa yang menarik ditulis di sini, takkan ni? Awal membentuk nama Nabi kita tu. Awal ni mana nak kupur pun satu hal, nak membentuk pun satu hal, apatah lagi nak menyusun dalam bentuk sebuah tulisan yang amat jelas. Terbentuk dengan mengeja dan terbentuk dengan nama Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang menarik di sini ibu bapa yang dirahmati Allah, apa yang menarik di sini, awal yang membentuk nama Nabi itu satu hal, tapi yang uniknya ialah nama tulisan Nabi itu. Nama tulisan Nabi itu terbentuk dalam bentuk huruf khat diwani. Tengok awal tu huruf khat diwani. Kalau orang ngaji huruf khat tak, dia tahulah bentuk tulisan lagu ni khat apa. Dia ada khat fulu, khat diwani, khat itu ini dan sebagainya. Huruf dia tu membentuk dalam corak huruf khat yang diwani. Ini semua ialah Allah Ta'ala menzahirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menzahirkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam suasana yang terlalu tinggi qadar dia pada alam. Terlalu tinggi qadar dia pada alam, sehingga kan semua alam ini gembira dan menanti ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita ini cuba mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Pertama-tamanya ialah kita mengenangi akan nikmat dan rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan kepada kita. Rahmat yang dibawa oleh Rasulullah kepada seluruh alam. Pertama-tama ialah bukan alam sendiri merasa kewujudan Rasulullah. Alam berhutang budi kerana wujudnya kita dicipta oleh Allah. Tahu ke tidak kenapa kita dicipta? Setengah daripada hikmahnya ialah kerana cinta Allah kepada baginda. Kerana Allah Ta'ala muliakan baginda lalu diciptakan kita. Allah Ta'ala mencipta Nurul Muhammadi daripada nurnya, dan daripada nur baginda dicipta tiap-tiap sesuatu makhluk yang wujud. Dan kedudukan Nurul Muhammadi pada diri kita samalah seperti pokok kayu yang tumbuh, yang menghijau, yang subur, tak boleh merenggang dengan air. Di mana dia hidup, di mana dia subur, di situ dia menghijau. Kehijauannya itu ada unsur air di dalamnya. Maka begitulah setiap benda yang mawjud berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah walaupun baginda yang terakhir Allah Ta'ala bangkit, tetapi baginda yang paling awal Allah Ta'ala cipta. Pernah suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan Jibril. Ya Jibril, kam ammarta minas sinin. Ya Jibril, berapa lama dah engkau ni duk jaga alam, yakni melaksanakan tugasmu yang Allah Ta'ala jaga alam. Yakni seolah-olah kalau kita tanya kita kat Jibril, berapa lama dah mu ni wujud, berapa lama dah mu telah dicipta, dan berapa lama dah mu ada ni Jibril. Lalu Jibril alaihi salatu wassalam berkata, ya Muhammad, aku tak pasti berapa lama aku dicipta, yakni aku ada di alam ini. Apa yang aku ingat ialah fil hijabir rabi', di hijab yang keempat ada satu bintang yang bersinar, yang terang, yang cerah, yang bergemerlapan. Dan bintang ini menyinari seluruh alam. Dan bintang ini dia terbit menjelma sebanyak 70,000 tahun sekali dia terbit lang. 70,000 tahun sekali dia terbit lang. Cukup 70,000 tahun dia terbit pula sekali lang. Kata Jibril, aku berkesempatan melihat bintang tersebut sebanyak 72,000 kali. Ambil kalkulator dia. Jibril kata aku berkesempatan melihat bintang tersebut sebanyak 72,000 kali. Sedekah sekali tubik 70,000 tahun, tubik sekali. Right? Tunggu 70,000 tahun pula, tubik pula sekali. Kata Jibril, aku tak ingat berapa lama dah dia dicipta. Yang dia ingat berpeluang melihat bintang tersebut sebanyak 72,000 kali. Kali dengan 70,000 berapa? Tak ada kalkulator nanti. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam dengan tawadhu, baginda berkata, wa izzati rabbi jalla jalaluh, demi kebesaran Tuhanku dan demi keagungannya, wa ana dzalikal kawakib, kalau mu nak tahu, akulah bintang tersebut. Akulah bintang tersebut. Bermakna Nabi mendahului wujud atas Jibril. Nabi wujud dalam bentuk Nurul Muhammadi. Kenapa Jibril tak berpeluang melihat bintang tersebut kali yang ke-73,000? Kerana bintang itu tidak lagi dizahir dalam bentuk bintang,
tetapi bintang itu telah pun dilahir ke dunia dalam bentuk manusia, insan yang kamil, yang sempurna, yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Kerana inilah kita kena faham. Ya Rasulullah, engkaulah makhluk yang sangat agung di sisi Allah. Qadarmu, ketinggianmu tak terjangkau untuk umatmu mengenali, dan tak termampu untuk umatmu mengasihi. Andai kata kalau seluruh hati-hati umatmu dikeluarkan untuk menyatakan rasa kasih kepadamu ya Rasulullah, nescaya tak terbayar, nescaya tak sanding dengan keagungan dan kehebatanmu di atas segala makhluk, terutama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam Allah taala utus membawa rahmat kepada alam. Bukan setakat alam mendapat rahmat daripada perutusan baginda, termasuk orang kafir pun dapat rahmat. Rahmat dalam bentuk mana? Yakni orang kafir ni masa dulu Tuhan lambat selih. Tuhan lambat selih. Kalau buat engkar dengan rupa dosa, Tuhan larat, Tuhan binasa. Tak, Tuhan tak taruh dah. Tuhan tak taruh dah. Allah Subhanahu wa taala tak taruh. Tengok kaum Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, bagaimana kaum Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, mereka itu tak dengar dakwah Nuh, mereka itu tak mengikuti ajakan Nuh. Akhir sekali Allah membinasakan kaum itu dengan doa Nabi Nuh, Rabbi la tadharu 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Bila Nuh ajak dakwah, tak ada waktu malaikat tinggal 80 orang. 80 orang. Dekat dengan 300 tahun lebih. Hak turut 80 orang. Kalau kita london ni tak jawab tak juga. 300 tahun 80 orang. Kita bukanlah sampai 300 tahun. Mula-mula boleh lepas tu boleh 20. Lepas tu boleh berapa? Oh lama. Dalam tak sampai pun dalam masa 20 tahun. Sebab itulah kita ni jangan gaduh lemah. Setara Nabi Nuh tu kan tak lemah. Tak lemah dia. Dalam bab usaha dakwah dia tidak lemah. Tapi bila dia pasti kata umat tak nak kata, agak tangan selalu doa, Rabbi la tazar, ya Tuhan jangan mu tinggal alal ardi, atas muka bumi ni, minal kafirin dayyara, daripada orang kafir walaupun sebuah rumah pun jangan tinggal. Innaka in tazarhum, jikalau mu tinggal, yudillu ibadaka, nescaya dia akan menyesak umatmu, wala yalidu illa fajiran kafara, dan sesungguhnya mereka tidak beranak melainkan tubik kafir seperti dia juga. Tengok Nabi Nuh, bila ternyata umat tak ikut, tak tahu, akak tangan doa dengan doa pembinasa. Akhir sekali Allah Ta'ala binasa umat Nabi Allah Nuh dengan banjir besar.
hatta Nabi Allah Nuh disuruh buat perahu isi pengikut untuk menyelamat daripada banjir besar. Yang kita tengok adalah bahtera Nabi Nuh, bekas dia mendarat di Bukit Judi. Masa tu Allah Ta'ala binasakan kaum Nabi Nuh. Nuh duk ada. Nuh duk ada. Patut padanya tu hai malu mata lah kau Nabi Nuh nak bahas kaum dia ni. Tuai dia ada, tapi tak dah muka kepala sangat. Berau binasa dengan banjir besar. Yang kita selamat 80 orang yang kita tengok bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran wastawat 'alal judi. Bila surutnya banjir, maka mendarat bahtera Nabi Nuh di atas Bukit Judi. Yang mana di visual sana kita tengok, itu bukan bahtera Nabi Nuh, tapak bekas bahtera Nabi Nuh. Itulah besar kecil dia nak royak weh. Besar kecil nak royak weh. Tak nampak kali. Kalau setengah riwayat, panjang dia ialah kalau tak silap 700 ton. Start daripada Bukit Tes sampai luar 700 ton. Mana sabar 700 ton. 700 ton. Umat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam tak dengar kata Tuhan binasa dalam laut. Nabi Allah Musa tu ada. Kaum Nabi Allah Lut tak dengar kata Allah Ta'ala binasa dengan balik bumi. Nabi kita pernah tanya kekuatan Jibril, Ya Jibril, lagu mana dan setara mana dah kekuatanmu? Lalu berkata, Ya Rasulullah, kalau nak tahu kekuatan aku ialah bila Allah perintah balik bumi kaum Nabi Lut, maka aku dibalik dengan dua bulu di sayap aku. Sayap Jibril ni ratus sayap, bulu dia tak terhingga banyaknya. Maka Jibril dicoket negeri kaum Nabi Lut dengan 2 bulu di sayap. Jerah dia coket. Pop dia buat. Dia buat naik rapat ke langit yang pertama sehingga salakkan dan kukukkan ayam mapuk salakkan anjing didengar oleh penghuni langit. Rapaknya dan Jibril balik remah cepat dan kuat sekira-kiranya air yang duduk dalam bekas terbalik tak ada tumpuk, tak ada rupa bom itu rapat tanah bom. Seperti yang kita tengok di negeri Jordan. Bagaimana kita tengok laut mati itu kan. Jadi lautan yang paling masih di tempat dunia. Dan dia merupakan laut yang paling rendah di atas muka dunia. Tak rendah apa, moga Jibril tekan dengan rai dia, terperak masuk bawah tu, menjadi laut yang paling rendah di bawah paras laut dunia. Sedangkan pada masa tu Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam masih ada. Nabi kaum Ad, kaum Thamud, Allah Ta'ala binasa atas dunia selalu. Mari daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesalahan kita, mungkar kita, dosa kita, maksiat kita, derhaka kita lebih banyak daripada umat dulu, lebih kuat daripada umat dulu. Patut-patutnya Tuhan binasa lama. Tapi dah Allah Ta'ala tak binasa walaupun Nabi kita telah wafat. Tengok. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah Ta'ala tidak membinasakan mereka itu selagi engkau berada padanya ya Muhammad. Tengok Allah Ta'ala kata, sekali-kali Allah Ta'ala tidak membinasakan mereka itu selama-lama engkau berada di sisinya. Walaupun Nabi duduk di bumi dalam bentuk jasad yang dimakam, disemadi di bumi Madinah, seperti yang kita lihat makam Rasulullah di bumi Madinah ni.
Tengok ni, itu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada nabi yang Allah Taala utuh di dunia, kubur dia nyata, terang, jelas, terang, yakin, tak berlaku pertikaian tentang kubur. Kubur Nabi Allah Musa, mana? Kubur Nabi Adam, mana? Kubur Nabi Syuaib, mana? Kubur Nabi Allah Ilyas, mana? Kubur Nabi Allah, nak kubur Nabi Allah apa? Nabi Allah Ibrahim, mana? Kubur Nabi Allah Zulkifli, mana? Kubur Nabi Allah Ishaq. Semua boleh tak masyhur, tak tahu di mana. Kalau ada pun dipertikai, yakni kata setengah di tempat ni, kata setengah di tempat ni, tak wujud dalam bentuk diyakini. Adapun maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada seorang pun pertikai, yakin wujud di bumi Madinah. Sampai hari ini kewujudannya itu diyakini. Mana ada kubur Nabi yang Allah Ta'ala menzahir dalam bentuk diyakini seperti maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terbaik, jasadnya terbaik, bulunya terbaik, darahnya terbaik, tulangnya terbaik, seluruh zahir dan batin Nabi adalah yang terbaik kerana dia adalah sebaik-baik makhluk Allah. Lebih baik daripada bumi dan isinya, lebih baik daripada langit dan penghuninya. Dengan baik setara ni, patut-patut bila baginda telah wafat, jasadnya yang mulia Tuhan letak di bawah arasy, simpan dalam syurga sana. Tapi kenapa Tuhan tak simpan sana? Tuhan simpan di bumi Madinatul Munawwarah. Tujuannya nak suruh jasad baginda duduk bumi. Dengan nada bumi lah, bumi ini terpelihara daripada azab besar seperti yang menimpa kepada umat-umat dulu. Ini hikmah dia. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan tiada sekali-kali Allah Ta'ala akan mengazabkan mereka itu sedangkan engkau sama ada hidup ataupun engkau berada dan telah wafat, selagi engkau berada di bumi. Rahmat kepada seluruh orang kafir dan seluruh alam itu sendiri. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rehat sebentar. Kita pelajari visual yang ada dalam mata. Wala
wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Baginda ada menyata, "Inni lastu ka hayatikum." Sesungguhnya aku manusia, tapi tak manusia seperti kamu. Tengok, hadis ini disebut dalam kitab Khususiyatul Rasul yang dikatakan oleh ulama besar, pengarang besar, bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inni lastu ka hayatikum." Aku ni manusia, tapi tidak manusia seperti kamu. Ini yang perlu kita cuba fahami. Dan ada sesuatu yang baginda nak jelaskan daripada maksud sabda baginda. Dan tidak manusia seperti itulah, tidak manusia seperti kita inilah, tersingkap rahsia-rahsia kenabian, keunggulan-keunggulan kenabian, kelebihan-kelebihan kenabian yang tersimpan padanya, yang hanya mereka yang kasih sahaja Allah Ta'ala buka akan pengenalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia, Allah Ta'ala jadi daripada tanah. Jadi daripada tanah. Tanah kau yang berlaku ni, tanah kau. Hok setara hamba pun tanah kau, setara ni pun tanah kau, setara tu pun setara kau. Hok comel-comel orang Tino kita pun tanah kau. Hok orang duk kelih, hok apa orang duk style, hok lawa-lawa Arab, hok cantik-cantik, ratu cantik dunia, siapa kita kelih macam cicak. Tanah kau yang berlaku. Setara tu tanah kau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tuhan buat walaupun daripada tanah, tapi bukan daripada tanah. Dicipta daripada tanah syurga. Walaupun dibakina daripada tanah, tapi tanah itu diuli dan diatun menjadi batu. Batu itu disepuk menjadi permata. Permata itu ditata menjadi berlian. Berlian itu ditata menjadi intan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ni tanah kat tanah. Nabi betul daripada tanah. Tapi tanah telah batu permata. Kerana inilah Nabi adalah yang terbaik. Rambut dia terbaik, kulit dia terbaik, idea dia terbaik, daging darah yang terbaik, segala juzuk Nabi kita zahir batin yang terbaik, hatta najis dia yang keluar daripada baginda yang terbaik. Lebih baik keluar daripada baginda daripada kita lagi. Siapa kita mau? Baginda bila baginda buai, kau tak ajak baginda pergi jauh-jauh. Dan bila baginda sudah, tengok dekat ada. Di mana? Bumi ngap. Tinggal bau, tapi bau harum. Itu kalau tak kata begitu jaga. Pasal apa? Seluruh juzuk yang ada pada baginda adalah yang terbaik yang Allah Ta'ala cipta. Tengok di situ dalam bekas balang, bekas emas yang ditutupi dengan kaca. Mungkin tak nampak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Itu adalah rambut baginda yang mulia. Rambut disimpan di Museum Istanbul, Turki. Itu rambut ada 3-4 orang. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Dan nampak jubah alik atas tu. Nampak kenal kau jubah? Jubah siapa ada? Jubah siapa ada? Siti Aminah Az-Zahra. Siti Aminah, jubah Siti Aminah. Jubah Siti Fatimah Az-Zahra. Jubah Siti Fatimah, puteri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok weh, setara tu jubah. Anak pemimpin dunia, anak presiden, ketua negara Islam, anak yang Allah Ta'ala bagi kekayaan alam,
Mikail buat mari sejarah anak kecil. Nak menjadikan air mengalir jadi air susu, sungai mengalir jadi arak, mata air yang tubik jadi madu, bukit jadi emas, gunung jadi intan. Mikail buat mari sejarah. Nabi kita kata tu agak apa benda lagi. Sehingga kan puteri kesayangan baginda Nabi tu dah jubah dia. Cuba banding dengan jubah orang Tino sebelah Pakawi. Kain tak cakap nak, tak boleh nak sebut. Macam-macam jenis kain, macam-macam jenis bentuk dan sebagainya. Yang terbaik, hari ini kita cuba mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dekat. Cuba memahami apa yang tersirat di sebalik sabda junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah maksud inni lastu ka hayatikum? Sesungguhnya aku tidak manusia seperti kamu. Manusia juga, tapi bukan manusia biasa, manusia luar biasa. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga titih Nabi jak daripada pak dengan mak lagi. Nabi kita ni nisbah pak daripada Abdullah sapa kepada Adam tu lebih daripada 500 pak. Alik mak tu pula daripada Aminah sehingga sapa kepada Siti Hawa lebih daripada 500 mak. Tapi yang uniknya ibu bapa Nabi daripada Adam sapa kepada daripada Adam sapa kepada Abdullah dan Siti Aminah, tak ada satu pun niti atas solbi atas pasangan ibu bapa yang jatuh nikah zaman jahiliyah, yang sundal, yang kotor, yang rusak dalam hukum syarak. Semua jatuh atas ibu bapa yang tulen yang sebenar. Pasal pernikahan di zaman jahiliyah ni belak. Dia nikah zaman jahiliyah ni belak. Zaman jahiliyah, kalau misalnya ada orang yang nak nikah, anak dara yang nak pakar, anak dara tu nak pakar, dia buat satu kain depan rumah, nak pakar suami. Maka marilah laki-laki pertama sanggup jadi suami. Maka si bapa tadi izin pakar selalu, boleh tidur semalam ni selalu. Esok ke mari laki-laki kedua nak jadi suami, suruh tidur malam kedua. Mari laki-laki ketiga, suruh tidur malam ketiga. Akhir sekali selama 2 minggu dia buka kuota tu, selama 14 orang pakak mari pakar anak dia seorang. Dia kata tunggu anak dia umur besar. Bila umur besar tunggu beranak. Dan bila beranak, laki-laki yang mendiduri itu semua dipanggil belakang. Tengok ya. Zaman jahiliyah sebelum Nabi, cara nikah lah betul. Sebab binatang. Maka bila si perempuan tadi boleh anak, kepong anak, pergi anak, maka dia tiliklah kepada 14 orang laki-laki yang telah mendidurinya. Jak tepi dinding itu sampai tepi dinding ni, dia tilik ramai-ramai, dia kena hak mana. Dia kata dia kena ke hak tu, hak yang pok budak ni. Automatik jadi tok laki ni. Tengok. Satu trend nikah di zaman jahiliah sebelum Nabi. Trend yang kedua, kalau andainya anak perempuan nak pakai suami, cara lagi tu juga. Dia buka peluang, mari orang laki-laki pakak-pakak anak dia. Pakak tidur, pakak gunung. Semalam 2 malam, 3 malam, sampai sebulan 30 orang. Oh, munguk. Tak kena munguk. Bila cukup 30 orang, katalah 30 orang, maka ya stop. Mak pok berhenti, tak boleh dah. Cukup setakat ni. Maka tunggu si perempuan buruk besar. Bila buruk besar, tunggu beranak. Bila beranak, panggillah Tok Bidan. Dia panggil Tok Bidan. Panggil semua laki-laki yang mendiduri tadi 30 orang. Tok Bidan akan kepong budak tadi. Tilik sosok. Meh hak mana? Lagu tu meh hak mana? Hidung meh. Meh hidung dah, tapi kulit hitam ni hak tu putih ada. Kelih pipi, kelih rambut, kelih tubuhan. Meh hak mana? Tok Bidan tadi ialah juru iras nama dia.
Kalau sembih ni, dia kata, maka munglah pak budak ni. Maka dengar sendiri, jadi pak budak ni. Hak lain kakak balik, balik saja. Itu cara nikah zaman dulu. Nikah ayah bapak. Royak weh. Lala ni orang nak tiru pasal tu. Orang nak tiru pasal tu. Maka yang uniknya ialah 500 muk titihai hak Nabi duk niti, 500 hak titihai Nabi hak Nabi duk niti atas selbi, satu pasangan pun tak tepuk cara nikah tadi. Allah Ta'ala pelera kemuliaan Nabi dengan menjaga zuriat keturunan baginda. Kerana zuriat ini bagamah, bagamah. Zuriat ni orang tak main-main. Zuriat kita kena jaga. Jangan awak tak jaga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida maqtunan maqtu'u surrah. Nabi dilahirkan dalam keadaan siap dikhatan dan pusat yang telah pun dipotong. Tubik-tubik hak siap dah. Kita ni kalau umur tak 17 tahun tak gerak. Nabi kita Tuhan khatam dalam perut lagi dah. Tali pusat dikerak tubik luar tu siap dah. Itulah nak ayat kata sunat anak laki-laki ni semakin cepat semakin baik, semakin cepat semakin boleh, semakin segera semakin bagus untuk dia. Jangan tahu besar-besar baru nak jawi. Itu bukan cara Nabi tu. Ninggak nyelok anak siapamu bukan 7 tahun dah, 17 tahun tak tahu mana lagi. Astagfirullahalazim. Jangan. Dan kharaja walam yakum bihi qadrun. Baginda sallallahu alaihi wasallam keluar dilahirkan dalam keadaan tak ada cemar, tak ada lendir, tak ada darah, tak ada hanyir, tak ada bau, cuma seperti biasa kelahiran anak-anak lain. Tubik suci bersih, berbau harum. Dan yang peliknya baginda tubik dalam keadaan tak teriak pun, tak menangis seperti menangis bayi-bayi lain. Bayi lain kat tubik gak kuah. Nabi dah. Sebab itulah kalau kita tengok sunnah bagaimana kita dilahir, maka begitu juga kita akan mati. Bayi-bayi lain dilahir dalam keadaan menangis, maka dia juga akan mati kembali menghadap Allah pun juga dalam keadaan menangis. Kita lahir dalam keadaan telanjang, tak ada salah pakaian pun, tak ada salah sorak sutah perhiasan pun, dalam keadaan miskin dan papa dan fakir, maka keadaan lagu inilah juga kita akan dikembali kepada Allah yang dibaluti dengan 7 lah ataupun 5 lah kain kapai putih. Jarolek tak tahu duk mana, jarada tak tahu duk mana, intan belian tak tahu duk mana. Bagaimana kita lahir dalam keadaan hina, maka kita juga akan kembali kepada Allah dalam keadaan hina. Kerana inilah ulama berkata, kenapa kamu takut? Bagaimana kamu lahir dalam keadaan berdakwah? Kenapa kamu takut mati kenapa kamu takut mati berdakwah untuk agama Allah? Kenapa kamu takut untuk mati berdakwah pada agama Allah? Sebab itulah orang-orang yang faham akan sunnah kelahiran, maka dia suka, dia memburu akan syahid walaupun dia mati berdarah, tetapi itu adalah mati kemuliaan, mati pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh di bumi, dilahir dalam keadaan sujud, sambil menggerak-gerakkan jari, mengangkat jari telunjuk seperti bertasyahud.
seolah-olah menyaksikan ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok Nabi kita, tubik tu dalam keadaan Nabi tidak elok tubuh tu jatuh tanah. Nabi tidak elok tubuh tu jatuh tanah. Nabi tukar dengan tangan. Nak ayat kata akhlak Nabi ni dalam keadaan bayi dalam perut lagi utamakan kebersihan tu. Bayi lain tak tubik pada bok golek. Dan Nabi kita tubik dalam keadaan membelakangkan dunia, bukan dalam keadaan menghadap kepada dunia. Tersujud dalam keadaan tangan terangkat, lalu mata terdongok dan melihat langit, menandakan kebesarannya, keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang pertama-tama keluar di kalam Nabi pada waktu baginda lahir, kalau budak lain tubik tu kat kuat. Tapi bila baginda lahir, yang keluar daripada mulut baginda adalah ummati, umatku. Panggil kita selalu. Nabi kita panggil kita 3 tempat. Semua tempat itu adalah tempat-tempat yang sangat mustahab. Kali pertama pada ketika baginda mencecah tanah, pada ketika dia lahir, nama kita dipanggil. Kali kedua ialah pada ketika baginda nak wafat, pada ketika baginda berhadapan menanggung sakaratul maut, dalam keadaan sangat perih dan azab, tiba-tiba tergerak bibir baginda yang mulia seolah-olah memanggil sesuatu. Lalu Siti Aisyah meletakkan telinga cuba mendengar. Meme Nabi panggil umatku. Kali yang ketiga bila baginda sallallahu alaihi wasallam Allah Taala bangkit selepas kiamat daripada kubur. Yang pertama-tama bangkit daripada kubur, daripada kalangan manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan baginda bangkit tanah kubur masih purah atas kepala, bangun tak ada sengai lama, dalam keadaan tangan belai-belai ada sapu kepala, Nabi panggil ummati. Tengok Nabi ada anak, di mana nama anak? Nabi ada ibu bapa, di mana nama ibu bapa? Nabi ada isteri dan keluarga yang baginda cintai, tapi di mana nama-nama itu semua? Yang Nabi panggil adalah nama kita. Walaupun Nabi panggil ummati, hakikatnya nama kita ada belakang tu. Kalau dalam dek mana dalam, kalau Yusuf mana Yusuf? Ada dalam. Itulah kecintaan Rasulullah kepada kita. Walaupun baginda ada keluarga, ada ibu bapa, ada anak-anak, tapi kasih baginda kepada keluarga dan anak lebih kasih lagi, sayang lagi baginda kepada kita. Itulah Nabi bertuah yang kita miliki, Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau kita tak ingat Nabi, tak berasa malah nak selawat Nabi ni kewik, ya Allah, jenis orang lupa kepok kaca, lupa kulit. Supaya kaca lupa kulit betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda boleh melihat arah depan seperti mana baginda melihat arah belakang. Nampak? Nabi nampak apa berlaku belakang seperti depan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tapak kaki baginda bila berpijak di batu, batu menjadi lembut dan terlekat tapak kaki baginda. Seolah-olah baginda seberat-berat manusia. Tetapi bila baginda berpijak di pasir yang lembut, pasir tak cenak. Seolah-olah baginda adalah seringan-ringan manusia. Tengok kalau kita tengok di makam Ibrahim tu kan, batu depan Kaabah, sipir dalam bekas kaca yang dipagari dengan tembaga tu kan, dia adalah bekas tapak kaki Nabi Allah Ibrahim yang kita boleh tengok sampai hari ni. Tapi benda tu bukan slow. Batu Nabi Ibrahim pijak dekat. Nabi dulu lain pada Nabi kita pun mencelah. Bapa tu pasal Nabi Allah Ta'ala jadi daripada unsur syurga berkualiti tinggi. Barang bumi, barang tak pakai gawat, telah debek uat.
Bila barang berkualiti tinggi, bijijak atas barang debek uang, maka barang debek ni ia jadi Allah Allah hak tu lah lekat cenuh dan sebagainya. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ada bulu pada ketiak baginda. Baginda tak ada bulu, tiak baginda tak ada bulu. Wa kana abyadu, dan adalah ketiak baginda itu putih bersih, cerah. Sehingga pada suatu hari baginda mengangkat satu kali doa untuk berdoa terlalu tinggi sikit, tangan angkat baginda tu sehingga nampak putih yang amat comel tiak baginda. Tiak kita ni nak akak malu. Seorang burung boleh buat burung boleh salbai. Nyo tak cara gitu lalu lah. Kena cara weh. Bulu ni ada tempat hak sunat cukur, hak sunat kuting, tak kan ni? Maka jangan lebih daripada 40 hari. Jangan lebih pada 40 hari. Jadi. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam kana tanamu ainuhu wa la yanamu qalbuh, dan Nabi itu tidur mata tapi Nabi tak tidur hati. Walaupun Nabi tidur tapi Nabi jaga. Sebab tu dah tidur Nabi tak batal air semaya. Kita ni kalau tidur kan macam dengar sungguh, orang lepas tangga tak khabar lagi. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam wa ma tata'ubu qat, Nabi tak pernah nguak langsung. Tak nguak Nabi ni. Nabi tak nguak weh. Pasal apa? Li'anna at-tatha'uba minasyaitan. Kerana nguak-nguak ni daripada syaitan. Sifat syaitan, akhlak syaitan, budaya syaitan. Sebab itulah bila kita nguak, sunat kata guana. Sunat duduk dengan tangan telinga, kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tolak syaitan. Pasal terbiak syaitan mari dah. Nguak ni kecil. Sebab itulah kalau kita semaya subuh, tangan ngatuk sangat. Menguak tu, siapa tahap menguak yang panggil kata ubal fahisyah. Menguak yang keji, maka batas semaya kita tidak baik. Oh, mari semaya subuh. Allah tu ini baca ayat sejadah panjang. Yang menguak alik belakang ni sungguh-sungguh hati. Wah, nyengangah habis beri. Batas semaya tu ingat baik. Kena reti kata kat batas semaya tu. Batas, ya. Bila nguak sampai ke tahap nguak yang keji, kelih pada mata ni, Allah hudupnya dalam nguak. Batas dalam semaya dia. Sebab itulah nguak dalam semaya ni berit katalah. Nak nguak tu pegang mulut. Oh, jangan lepas semua gitu. Muka nak nguak ni nak elak tak boleh dia. Cumanya jangan dua arah. Kalau dua arah jadi keji rupa nguak, dengan sendiri semaya tu jadi batal automatik. Kerana mendatangkan benda yang keji dalam perbuatan semaya, walaupun sedikit hukumnya adalah batal. Samalah seperti kita melompat pun batal. Pasal walaupun giuknya sekali, tapi perbuatan itu adalah keji. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urquhu atyabu min ar-rihil miski. Peluh Nabi kita lebih harum daripada kasturi. Pernah suatu hari baginda tidur, ada seorang sahabat pergi petak dengan kampah. Petak dengan kampah. Baginda tersedar, baginda tanya, "Mu buat apa? Dengan peluh dengan tubuh aku mu dak kesapa?" Dia kata, "Ya Rasulullah, aku tak ada minyak atar ya Rasulullah. Aku nak buat minyak atar untuk kegunaan aku. Tengok weh. Bang sedap lebih harum daripada kasturi. Kita tak. Bang kubuh tak jaga. Mari semaya akak terkebir nak semaya ni. Allahu Akbar. Nak pitai aku sebelah. Pelik sungguh. Dia tak bang tubuh dia sendiri. Itulah nak ayat kata, kita tak jaga bab kebersihan. Kita tak jaga bab kebersihan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam wa idza masya ma'at tawil qalahu. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan sekali dengan ramai-ramai yang ada orang tinggi, qalahu. Nescaya Nabi akan lebih tinggi daripada orang itu. Walaupun sebelah
Marilah tinggi setara mana pun. Marilah kaki tinggi langguk. Orang Kelantan kata tinggi langguk. Tinggi langguk ni orang habis tinggi. Rendah. Dia panggil apa? Kalau tinggi langguk. Kalau panjang apa? Kita Kelantan. Kalau besar jereguk. Kalau kecil celeng. Marilah tinggi langguk apa? Maka Nabi mesti tinggi pada orang itu. Sedangkan Nabi kita tak tinggi. Nabi kita tak tinggi sehingga nampak cakung mata Allah tak muat dekat pintu masjid masuk mandi. Dah Nabi kita bukan tinggi. Dan Nabi kita taklah terlalu rendah sehingga tak sedap mata mandek. Nabi kita sederhana. Tapi yang uniknya bila mari selaki orang mana sekalipun yang tinggi, automatik Nabi kita tinggi pada orang tersebut walaupun sebelah punggung. Allah Ta'ala tak mengisi lelaki lain yang lebih tinggi daripada Nabi. Dunia dan akhirat, zahir dan batin, hissi dan maknawi. Sampai gitu Tuhan jaga. Sebab itulah sahabat dia boleh share Nabi. Bila duduk lama-lama, dia tengok bau mana paling tinggi sekali. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la zilla lahu yaqa'u 'alal ardi. Nabi tidak ada bayang yang jatuh pada bumi. Nabi tak ada bayang Nabi. Tak ada bayang Nabi. Tak ada bayang. Dia jalan bawah matahari suluh pun tak ada bayang. Jalan bawah bulan suluh pun tak ada bayang. Jalan bawah pelita suluh pun Nabi tak ada bayang. Tengah hari tak ada bayang. Malam pun tak ada bayang. Nak bayar guan ni manusia tak ada bayar. Mana ada makhluk tak ada bayar yang mana bertanya? Mana ada? Nabi kita seorang yang tak ada bayar. Kenapa baginda tak ada bayar? Tidak berbayar. Pasal baginda sendiri itu adalah merupakan nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana nur cahaya-cahaya yang jadi itu semuanya adalah terbit daripada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya matahari daripada cahaya baginda, cahaya bulan daripada cahaya baginda, cahaya bulan, cahaya dan segala cahaya yang ada ni semua adalah daripada cahaya baginda. Bagaimana cahaya fotostat boleh mengalahi cahaya asal, sedangkan baginda adalah cahaya asal. Yang jadi kebaikan bila kita kalah dengan cahaya itu. Dan tetapi bila cahaya itu kalah dengan kita, tidak wujud lagi. Kerana inilah bila dalam selawat yang kita duk baca kan, tapi kita tak sedar. Duk royak benda ni tapi kita tak khabar. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nurin, anta ikasirun wa ghali, anta misbahus suduri. Engkau lah matahari, engkau lah bulan, engkau lah cahaya di atas cahaya. Kita kata dah, cahaya atas cahaya, cerah cahaya, cerah lagi Nabi kita. Tapi kita tak faham. Bukan main selawat, tak tahu apa satu. Padahal kita selawat duk royak benda ni dah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam amat nak baca lagi sebagai mengakhiri. Banyak sangat ni keunikan dan keajaiban Rasulullah. Nak berhabis kitab ni jawab dia tinggal bersorang malam ni. Kitab ni kitab Mu'tabar ni dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu taala anhu. Kitab yang menyatakan keunikan dan keajaiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We kenal kata Nabi ni. Jangan pandai berimeh saja. We tahu atas sifat Nabi. Jangan pandai sebut saja. Kita kenal Nabi lah, tolak perjuangan Nabi. Tak kenal Nabi lah, samai sunnah Nabi. Tak kenal Nabi lah, hina, condemn ajaran Nabi. Ni orang tak kenal Nabi. Sekarang ni manusia yang Allah Ta'ala lantik menjadi Rasul pada kita. Sepatutnya kita rasa bangga diri Nabi demikian dan dipilih menjadi ummah baginda.
Baginda sallallahu alaihi wasallam la yaq'adu babun ala thiyabih. Lalak tak tenggak atas baju Nabi. Tak hinggap atas baju Nabi. Baju duk sakut, duk bawah, duk dia tu. Lalak nak aja Nabi lari jauh-jauh. Tak hinggap atas baju Nabi. Kita ni lalak atas hidup nak hinggap. Atas hidup nak hinggap. Jadi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan cara ringkas yang Aba baca, pendek kata, terselahlah apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni lastuka hayatikum, sesungguhnya aku manusia, aku adalah manusia, tidak seperti manusia seperti kamu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membayangkan satu kedudukan untuk umat baginda menyayangi secara tabi'i, mengkagumi secara tabi'i, mengasihi secara tabi'i. Dengan ada perasaan-perasaan beginilah sedang, mudah, ringan untuk kita turut ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau kita tengok sahabat turut Nabi begitu mudah. Pasal apa? Ikut sahabat dengan Nabi seperti rabak ikut kepala. Ikut sahabatnya Nabi sepertilah bayang-bayang ikut tuan. Ikut bidaruri dia panggil. Ikut bidaruri. Tidak terhenti fikirkan, tidak terhenti tilikkan, tidak terhenti kajian. Bukanlah kata Nabi buat gini, pakai nak kaji dulu, tilik dulu, fikir dulu, tanya dulu, mesyuarat dulu. Nak turut ke tak? Tak. Turut bodoh. Kenapa dia boleh turut sampai begitu sekali? Kerana dorongan kasih kepada baginda yang tidak berbelah bagi. Inilah kekuatan sejati. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekadar yang kita kenali. Pada malam ini, semoga dengan apa yang kita fahami bersama, insya-Allah kita akan cuba lagi bongkar rahsia-rahsia kenabian yang patut diketahui oleh umat. Semoga dengan apa yang kita hayati pada malam ini membuahkan rasa kasih, walaupun tidak kasih dalam bentuk tabi'i, tapi kasih dia panggil kasih hubbul ikhtiyari. Karena kalau selagi kita nak kasih Nabi lebih daripada kita sendiri tak sepenuhnya, walaupun kita ni Allah hebat sekali. Nabi pernah berkata kepada Umar, bila Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku kasih kepadamu lebih segala-galanya kecuali aku sendiri. Nabi kata, jawab Umar, tak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia kasih pada aku lebih daripada diri dia sendiri. Umar ni panglima Islam, kaki sembahyang malam, kaki puasa siang, kaki tak ingat Tuhan. Tak ingat Tuhan pula dah. Kaki tak lupa ingat Tuhan. Kaki yang kuat bersedekah mengholok dengan tangan kanan. Kaki menolong orang. Ibadat seluruh hebat. Tapi setara Umar tak sepenuh lagi. Kalau tak kasih Nabi lebih daripada diri kita sendiri. Pak, setara mana kita? Cuba tanya kita. Boleh setara Umar? Boleh setara Umar? Oh, jauh pada kata. Kalau jauh, kasih Nabi benda 2 kali jauh. Jadi Nabi minta, lalu Umar menjawab, kalau macam itu ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambayya. Kalau begitu engkau lah yang paling aku kasih lebih daripada diri aku sendiri. Baru Nabi jawab, al-an ya Umar, sekarang baru sempurna iman engkau wahai Umar. Tak sepenuhnya ini cacat, tak sepenuhnya ini metak, tak sepenuhnya ini adalah benda tak masuk. Jadi oleh demikian perlu kita mewujudkan satu rupa tanda kasih Nabi dalam bentuk ikhtiari. Amal sunnah Nabi, ikut pesannya Nabi, tinggal layani Nabi, buat apa yang Nabi kasihi. Siapa-siapa kasih pada sunnah Nabi, itu bukti dan cintakan Nabi. Cinta itulah menjadikan kita akan bersama dengan Nabi di syurga. Hari ini yang tidak nak menyeru supaya amal sunnah Nabi seluruh, mungkin banyak kita tak mampu ambil apa sunnah Nabi. Kita ambil sunnah yang tak cerah tangga dengan tubuh kita.
Kalau makan masa makan, mungkin masa makan tu dia ada sunnah, lepas tu tak ada. Masa pakai tu ada sunnah, masa mandi, masa tidur, masa tu dia ada sunnah, lepas tu tak ada. Ada satu sunnah yang tak curah tangga. Gapo sunnah tu? Gapo weh? Janggut sipel dah sunnah tu. Tak cerah tangga weh. Tidur pun ada, mandi pun ada, cedera pun ada. Ada semua. Dan pakailah sunnah itu tanda kita cintakan Nabi. Kalau mati, biar ada tanda sunnah ada pada tubuh badan. Kalau orang kafir mandi, ada tanda sunnah dalam kain kafir. Kalau andanya dia masuk dalam dia lahap, dibawa masuk tanda sunnah, tanda cinta Nabi bersama dengan dia lahap. Kalau andanya dibangkit, disoal oleh muka dan nakir, jihad cintakan Nabi, sunnah di badan, bersahaja. Sekurang-kurangnya melekat muka dan nakir, malu nak tanya kasar-kasar, malu nak sepak singgung tenda terajar. Pasal apa? Jihad cinta Rasulullah ada pada badannya. InsyaAllah, mudah-mudahan kita sama-sama kuatkan tenaga rohani kita, boleh mengamalkan apa yang dipesan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku qawli hadza, astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.